Rimas tapak free. Banyak lah kata. Ya Allah. Sebab tu kata KL tak pernah tidur kan. Lepas orang tak tidur lagi. Aku dulu Willy pun main. Willy bersekir je. Lagi nampak. Okey kan? Depan tu. Banyak sangat order ni. Petaling jalan petaling. Wah, macam ni lagi yang jalan petaling. Kalau tak ada orang kan. Ni lah jalan petaling. Siga bergula. Miga bergula. Okay, order dah on. Tak tahu dapat order ke tak. Pukul 1.58 pagi man. On order. On order pukul 1.58 pagi. Kali ni aku pakai yang mic wire pula. Dan aku dah tukar dia punya FOV ni, korang boleh nampak kat atas. Nak cuba okey ke tak kan. Dan tak tahu audio okey ke tak ini pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang korang nampak lah. Kalau korang nampak lah, sekarang pukul 1.58 pagi, bukan 1.58 petang tu nampak dah gelap lah. Harap okey lah. View apa orang panggil lah, view tengkuk. So korang boleh nampak lah. Sebenarnya korang tak nampak kan. Aku dah lah tidur ni, terlajak tidur 4-5 jam. Ya Allah, kau tak pun nak buat konten tadi pukul 8 lebih tu kan, baru keluar kan. Sekali nak pukul 12 lebih, pukul 1 baru bangun. Dah hendak esok aku dah ada shoot pagi esok. Shoot review makanan, tapi bukan aku punya channel lah, channel orang lain. Diupah sebagai editor dan videographer. So tak apa, kita buat intro dulu. Hello guys. Hello, Assalamualaikum gang. Welcome back to my channel, Vlog Channel. Kepada yang baru subscribe, aku ingin mengucapkan terima kasih. Dan kepada yang dah lama subscribe, aku ingin mengucapkan happy watching. So now pagi ni tak buat apa sangat. Konten berapu je. Dan konten pun aku keluar pukul 2 pagi. Tapi sebelum ni, konten sebelum ni aku ada je keluar pagi, buat konten pagi kan. Tengok order ke tak, ada rider ke tak kan. So tak apa, kita cuba dapat order apa. Tapi tak tahu dapat area mana kan. Kita nge-check lah sama-sama kan, sama ada order ke tak kan. Tengok lah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, order kedai on lah. Tapi aku tak tahulah kedai apa yang buka sebenarnya kan. Pagi-pagi ni kau selalunya pagi-pagi ni dia akan hantar jauh tau. Dia akan hantar jauh-jauh. So tak apa, kita cari first order dekat mana dia akan dapat kat mana. Tak nak pusing lah kat sini daripada aku buang masa sembang dengan korang, bukan korang nak dengar kan. Okay, jom let's go. Okay, dapat order Alhamdulillah. Tak tahu dapat order apa. McDonald BSB Genting Kelang. Ya Allah, dah terlepas ni. Macam mana. Aku dah tadi patah balik jauh. So aku kena patah balik kat belah kiri. Berpatah balik dekat belah kiri Donald BSB Clare. Aku tak tahulah order apa. Nanti aku tengok kat sana kan. Alhamdulillah, pagi-pagi ni masih ada order lagi ya. McD 24, sebab McD pun buka pun 24 jam. Betul apa? Kita lagi pusing kat McD BSB Kelang. Ada dekat belah Genting Kelang tu, dekat tengah-tengah Genting Kelang tu. Jom, let's go. Okay, dah sampai McD Genting Kelang. Aku tak tahu, aku dah lupa nak ambil order kat mana. Kau sekat belakang. Betul lah, order kat belakang. Allahu Akbar. Lepas tu tengok order apa. Cak tengok order apa banyak ke order. Cak tengok order apa. Wow. Lapar betul lah customer malam ni. Malah nak keluar tu, nak kena hantar dekat Rimas tapak kondo. Lepas pukul 10 memang tak boleh ambil order lah. Tak apa, tengok order siap tak. Grab 525 ada? Tak ada lah? Untuk kat address dekat sini. Betul McD BSB Kelang kan? Oh, okey. So kita bagi tahu lah, kita bagi yang lain semua, yang aiskrim je kita tak boleh bagi dah. Oh, okey, tapi order tu ada lah. Okey. So order tu memang ada. So kena tunggu order siap. Tunggulah order siap dulu. Ingatkan order dah siap, apa pun tak siap lagi. Alah, hai jom tak lah. 2 minit. Dah siap lah? Tak siap? Dia kata okey. Okey. Alright. Okey, masih. YouTube. Apa nama channel? YouTube lah. Sekejap.
Tengah buka lah ni. YouTube lah buka ni YouTube. Ada ke dulu saya suka tengok-tengok kan. Tengok lah macam-macam tengok panda lah, tengok apa. Apa nama? Okay, RIZ VLO. Tu. Riz Bro. Yang mana yang bawah yang atas? Atas sekali. Saya pun baru keluar pagi ni. Tengok. Oh, ni yang test semua ni. Dalam Semua benda saya buat, tapi kebanyakan Grab lah. Banyak Grab. Ni pun bau on ni. Tapi sahur tak buat tu. Lah baru nak buat. banyak income kan ni. Tak cik lah. Okay, bang gerak lah. Okay. Alhamdulillah. Menambah lagi subscriber. Alamak, aku lupa ambil gambar lah. Tengah borak-borak lupa nak ambil gambar. Borak-borak lupa nak ambil gambar. Kejap aku ambil gambar. Sekejap. Terima setapak kondominium. Terima setapak banyak lah kata. Ya Allah. Sebab tu kata KL tak pernah tidur ni. Sepah orang tak tidur lagi. Ada yang tengah kerja walaupun Sabtu kan. Tapi tak apa, dah hantar first order lah ni. Tak tahu second order dapat kat mana kan. Tu tak apa, kita hantar order. Okay, jom let's go. Okay, dah sampai Blok B. Oh saja. Okay. Blok A kat sini. Kita nak cari Blok B. Blok B. Boleh letak dekat lobby Blok B. Selalunya kat sini tak boleh letak. Aku letak kat mana Blok B ni? Boleh letak dekat lobby Blok B. Naik tangga belah kiri ada tempat duduk. Oh ya. Ada ke? Ya ke? Tak kena hantar tu. Tengok dulu macam mana. Ya. Lapar lah tu. Ada kucing. Tu. Tak boleh ni letak. Belah kiri ada tempat duduk. Oh sini ke? Takut ada kucing Takut ada kucing. Okay, nak kena beritahu customer. Paksa lah. Kalau bila makanan tu rosak kan, kena report pula pada kucing. Lambat. Kalau aku ni pencinta kucing, aku tak gamak nak halau-halau macam tu. Ya Allah, walaupun kucing tu garang tak amat nak halau macam tu. Masa macam teruknya aku. Macam tu. Tapi tak apa, kita cari second order pula. Oh, first order. Alah, buat lain-lain. Pagi-pagi tak buat apa kan. Aku bangun-bangun tak tahu nak buat apa ni. Padahal dekat rumah tu ada TV, ada PC boleh main kan. Tapi aku memilih untuk buat Grab. Nak buat konten kan. Dia boleh tak buat apa. Sebab aku lebih suka macam otak aku ni suka berjalan. Macam berjalan. Tidur pun kena berjalan lah otak aku ni. Sebab yelah, dia bukannya overthinking tau tak. Dia macam okay, kau nak buat apa lepas ni? Kau nak buat apa lepas ni? Aku kena buat apa? Macam tu lah. Ada je orang jenis macam tu kan. Dia tak boleh duduk diam. Ada nak kena ada kerja tak. Dia tak boleh nak tidur je macam tu. Dia scroll. Tapi ada je masa nak scroll sepanjang masa kan. Tapi bukannya hari-hari ya. Kita pun kena tengok konten juga kan. Diorang buat konten apa yang terbaru ni. Kena up to date. Kalau tak up to date nanti kena cop ni pula kan. Macam-macam. Aku rasa second order ni kebanyakannya diorang ada kat KL tapi McD lah tak silap aku. Terus apa kita cari second order tu. Second order ni pun susah nak cari macam ni. Tapi kalau jenis relax apa, so tak apa, kita cari second order lah. Let's go. Okay, Alhamdulillah dah dapat order. Aku rasa McD ni. Aku rasa lah Ali Corner, pusat latihan polis. Dia macam Ali Corner dekat Pul-Apul. Aku pun tak pernah ambil. So tak apa, kita pergi sana lah ambil Ali Corner. Aku rasa mamak So tak apa, kita pergi ambil lah second order kat dalam KL. Finally dalam KL mat. Jom kita pergi ambil second order. Let's go. Kita nak sampai ya dalam 600 meter lagi. Tengok, rider panda pun ada di pagi ni. Ali Corner ni aku tak tahulah dia apa. Grab 317. Besok lagi lah. Nombor apa tu? Apa 317. Okey. Aku dekat siap lagi sebab banyak order je lah. Wow. Chill man. Gila dua panas roti telur dua, roti canai dua. Gula biasa satu tu 500 kat mana tu. Wow. Tak tahu lah makan tu apa orang. Tu dapat dah RM7 kena hantar dekat Expression ke SCC. Kita tunggu order siap lah. Kau dah siap? Oh dah siap. Siap lah. Makan. Okey. Panasnya. Ais cream.
Okay, thank you. Okay, thank you. Alright. Dah dah siap laju weh. Tak apa kita ambil gambar dulu. Aku menyampah tu agak sekarang kena ambil gambar. Hai. Tu. Okay, settle. Aku nak hantar dekat SCC, expression kat SCC. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dapat tahu balik 5 kilo nak kena hantar. Okay. Tak ada kereta, kita gerak. Kita gerak lah. So tak apa, kita hantar second order ni dulu. So tak apa, kita hantar order second dulu. Let's go. Kuasa aku pernah hantar sini ke Expression. Sebab ni ada bernama TV. Bernama TV ke? Oh ni bangunan bernama. Bangunan bernama kat sini. Oh dapat ni. Kita jom. Ya. Ya. That's all. Okay, alright. Okay, settle. Order kedua. Yang aku ingat order slow kat sini. Bukan order. Yang aku ingat line slow kat sini. Nak gambar susah ni. Ya Allah. 5G tattoo bar. Kat luar nak gambar. Yang line tak ada kat sini. Aduh, penuh tu. Line tak ada. Aku nak deliver order macam mana? Mana line? Ada, order. Order. Klik. Klik tu. Klik gambar lah. Atas lagi. Tu hotel lagi. Kan. Nampak sistem macam ni kan. Makan lah. Ambil gambar langit. Senang. Regular resident aku tahu kan. Kena U-turn. Okay, jom lah kita ambil dia ketiga pula. Aku terlalu Willy pun main. Willy bersuka je. Jom. Let's kita ambil order ketiga lah. Okay, dah sampai dekat McD Titi Wangsa. Dia kena parking sini. Kak, air satu kita tak ada kak? Dah air ada dua. Ada dua air. Ais lemon tea dengan ais Milo. Ada lagi dah. Apa yang ni? Okey. Phone dulu. Buka kerja. Kita hayang ni, kita gerak parking. Aku nak kena hantar kat mana? Let's go. Hantar order ketiga. Tapi kawasan kena patah balik ni. Kita dah berpatah balik masuk Sultan Ismail. Jom, let's go. Okay, dah sampai. Meet at lobby, jumpa lobby. Okey. Makanan ni. Aku tak tahu lobby dekat mana. Meet at lobby, jumpa lobby. Oh, lobby mana? Dia tak bagi tahu blok lah. Dah bayar belum? Dah bayar dah. Orang tak ada bagi blok apa-apa itu room number tak ada bagi. Tak ada. Oh, tinggal sana ini. Tengah situ lah. Tinggal sana ambil kamu. Sini ya? Aku tak tahu lah ada muka pen ke tak. Mungkin tak ada. Dia dekat agak suruh letak sini. Aku lupa nak beli order naik gambar. Betul, order keempat masuk ni. Order keempat masuk ni. Legal resident ni aku jarang hantar. Tapi aku ingat lah, aku hantar order kat sini kan. Aku dapat tip RM20 daripada foreigner. Tapi dapat tip kat dalam app lah. Dalam app tu dia bagi RM20. Alhamdulillah. Tapi dah lama kot, 3 tahun lepas. 3 tahun lepas tak silap. Okay, alhamdulillah dapat order Texas Chicken kat Wisma Fuchu, Texas. Texas Chicken kat Wisma Fuchu. Wisma Fuchu tu macam aku tahu Wisma Fuchu kan. Aku kena pick up dalam 3.7 kilo. Kena pick up 3.7 kilo. Mantap lah bro. Dapat dalam RM5.60 campur 50 sen. Dapat RM6. Nak buat part time boleh lah. Lepas duduk jajan. So tak apa, kita ambil order keempat dulu lah. Okay, jom let's go. Nah, kenapa banyak motor ni? Apa banyak? RV dia apa? Dia lagi ni, nampak? Okay kan? Depan. So dia banyak lah 100 mat benar. Nanti dekat Grand Hyatt. Udah apa ni, banyak sangat order ni.
Sebab kalau Texas Chicken dia terbagi dusty. Ada masalah. Ada air. Enak. Macam tak ada air. Puasa dia tak siap lagi. Dia tak siap lagi kan. Sebab banyak waktu tunggulah. Nanti dia semua hari. Okay, siap order. Sekejap. Grab 207. Okay. Yang kan berat rupanya ringan. Pasal ada dalam tak sampai segitu. Sampai segitu. Kita hantar kat mana aku tak tahu. Grand Hyatt Kuala Lumpur. Okay. Tak tahu dia ikut jalan mana ni. Masih jalan taling lah. Sampai jalan taling. Wah, macam ni lagi yang jalan taling. Kalau tak ada orang kan. Ni lah jalan taling. Kau silap jalan. Taling street. Dia kata suruh ikut jalan taling. Hai, si balik shaky betul. Sampai jalan taling kan. Kita apa kita lagi order keempat ni. Tak tahu dapat order kelima ke tak. Lagi 700 meter lagi nak sampai. Sebagai ni tak nak tidur. Ada je kedai-kedai buka kan. Oi, dapat ni. Dapat double order. Alhamdulillah. Macam tadi aku dapat double order. Hidup je. Bagi yang tapi tu lah. Keluar dari KL kan. Ataupun tempat-tempat gelap lebih bahaya sikit lah. Sebab yalah kau seorang je kan. Wah, food delivery. Sebab bila kau buat seorang, persen kau nak dalam bahaya tu tinggi tau. Kena berhati-hati kan bila kau buat food delivery kan. Walaupun kau tahu seni mempertahankan diri kita, tapi kita tak tahu orang tu macam mana kan. Dapat double order tapi tak tahu order apa. Allah, tiba-tiba lah lain tak ada ni. Faham. Oh bukan. Okay. Drop off kat mana? Dalam Okay, thank you. Makanan kat mana? Hantar makanan. Itu. Okay, thank you. Tak makanan kat sini. Buat vlog. YouTube. Channel. YouTube. Okay. RIZ VLOG. Atas. Itu. Okay, thank you. Alright. Dah 2 subscriber dah. Offline. Okay, settle. Ni aku dapat macam 3 order. Tengok macam mana. Dapat RM9.20. Dapatlah 2 subscriber hari ni. Tadi baru tadi kat McD tu yang aku hantar kat Grand Hyatt ni. Okay, alhamdulillah. Aku nak pergi ambil McD. Okay. Ambil order McD dekat Jalan Piramli. Okay, hantar dekat mana ni? Aku kena pergi McD Jalan Piramli. Hantar area mana? Tak tahu. Okay lah, boleh lah. Off sekejap. Satu kita pergi ambil order McD. So tak apa, kita pergi ambil order kat McD. Tak tahulah order McD tu banyak ke tak. Sampai sana tu aku tengok order banyak ke tak 30 sekian. Okay, dah sampai dekat McD Piramli. McD Piramli. Aku ni buat speed. Aku nak speed dulu sekejap. Nak monitor 695 dengan 452. Bang, paper bag 2 bang. Paper bag 2. Paper bag. Tu satu lagi. Okay. Okay, settle. Ada 2 air. Cantik plus 19. Ini air ada 1 suatu. Itu air tu. Okay, nice. So sekarang ni kuning hantar kat TRX Mall dengan dengan mention night. Aku tak tahu aku ni hantar je. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita hantar kat TRX Mall. Hantar kat MRT Tun Razak. Tak apa. Kita pergi hantar order ke berapa dia, order ke 5. Aku asyik lupa order je kat order berapa kan. Tak apa. Kita pergi hantar order yang ke 5 dan ke 6. Senang cerita. Order ke 5 dan ke 6. So tak apa, kita pergi hantar order dulu. Kita nak sampai dah. Aku tak tahu aku hantar mana ni. MRT. Tak MRT. Tak tahu dia boleh kerja ke apa customer dia. Kat MRT depan. Bos, TRX Resident. Belakang. Tu. Parking situ ah. Ini building. Parking situ. Oh, boleh masuk dalam. Okey. Oh, okey. Direct resident tu. Okey. McD.
Okay, thank you. Settle. Order tu 452. So satu jalan je ni. Belah. Tu tak apa kita hantar order ke 6 pula. Kenal tak apa. Hantar order kenal. Oh jom let's go. Okay, dah sampai dekat tempat customer. Ni Cembar. Kena tak sini ah? Dah bayar kan? Bayar dah. Settle. Order ke-6. Settle order ke-6. Lepas tu kita klik. Oh, Alhamdulillah. Syukur Allah. Settle order ke-6. Buat santai-santai dah dapat 6 order dah. Tadi pula pukul 1.54, 1.55. Sekarang pukul 3.52. So 2 jam yang kecil lah. Sidai tadi aku rasa tak lama pun. Dah 5 minit macam tu kena sidai kat station kan. Tak apa. So earning kita hari ni, jom kita tengok amal-amal RM32. Boleh lah, daripada tak ada apa kan. Okay, bateri kamera aku habis tadi. Aku silap pakai bateri. Aku pakai bateri untuk party tau. Untuk party ni tak tahu, tu cepat habis tu. So ni aku pakai bateri yang baru. Tapi tu lah, dah penghujung video. Yang aku tengah edit video ni. Ni InsyaAllah akan publish juga hari ni. Hari ni 27 bulan 6. Lepas tu tidur pukul 11 pagi nanti baru bangun. So tak apalah. Video aku sampai di sini saja. Kalau korang like video ni, jangan lupa like, share and subscribe lagi. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video yang seterusnya. Aku doakan korang semoga dimurahkan rezeki dan diberi rahmat. Amin amin rabbil alamin. Okay, tanpa membuang masa, see you in the next video. Assalamualaikum. Bye bye.